Hari ini FMB Campus ada produk talk untuk skincare ya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam FMB Campus ini, produk talk skincare dari Forever Living. Okey, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Husna Hatta atau lebih dikenali sebagai Cik Una. Okey, sepanjang 30 minit ini Cik Una akan berkongsi tentang asas penjagaan kulit, cara mengenal pasti keperluan kulit, memilih skincare yang betul dan serta memperkenalkan rangkaian Logic by Forever yang mudah diamalkan dalam rutin harian. Okey, harapan Cik Una selepas sesi ini anda bukan sahaja boleh mengenali produk tapi boleh memahami kepentingan penjagaan kulit dan lebih yakin untuk memulakan rutin yang mudah dan konsisten. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dulu produk talk kita, skincare dari Forever Living. Semoga sesi pagi hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sebelum saya meneruskan sesi ini, Cik Una ingin berkongsi sedikit penafian ya. Segala perkongsian hari ini adalah bertujuan untuk pendidikan atas penjagaan kulit dan mengenali jenis kulit dan keperluan kulit. Okey, juga Cik Una akan kongsikan teknik penggunaan produk yang betul dan membantu rutin skincare yang sesuai. Okay, produk ni bukan untuk bertujuan untuk mendiagnosis atau merawat atau menyembuhkan penyakit. Sekiranya anda di dalam ni yang ada masalah kulit yang serius, boleh merujuk kepada doktor lah ya, kepada nasihat yang lebih profesional. Okay, sepanjang sesi ni Cik Una akan berkongsi cara memilih produk yang sesuai mengikut keperluan kulit anda. So, sebelum Cik Una mulakan, kita akan kenal dulu apa itu skin barrier. Okay? Skin barrier ni adalah lapisan paling luar kulit kita yang bertindak untuk perlindungan utama untuk mengekalkan kelembapan dan melindungi kulit dari faktor luaran. Faktor luaran seperti pencemaran, kotoran, bakteria ataupun sinaran UV. Okay? Yang fungsi utama dia itulah melindungi kulit daripada bakteria yang saya mention tadi, mengekalkan kelembapan dan mengurangkan kehilangan air. Okay. Dia juga skin barrier ni juga mengekalkan keseimbangan kulit dan kekalkan sihat dan seimbang. Okay. Sekiranya kulit skin barrier ni rosak atau lemah, kulit kita akan menjadi lebih sensitif dan mudah mendapat pelbagai masalah. Contohnya 10 tanda dekat sebelah ni, sebelah kanan ni ada tanda-tanda skin barrier dah bermasalah. Contohnya nombor 1, kulit sentiasa kering. Okay? Walaupun kita pakai pelembap, still rasa kulit kita tu ketat dan tidak selesa. Lepas tu yang kedua adalah kulit mudah merah. Okey, kemerahan tu bila kita lepas cuci dia akan jadi merah dan terdedah. Bila kena panas pun dia akan jadi, kulit kita akan jadi kemerahan lah. So yang ketiga adalah pedih dan menyengat. Produk yang biasa digunakan tiba-tiba menyebabkan rasa pedih. Okey, nombor 4, kulit akan menggelupas, bersisik dan juga akan rasa macam ada pecah-pecah lah. Okay, nombor 5, jerawat semakin kerap. Skin barrier yang rosak tu menyebabkan keradangan. So, jerawat akan cepat muncul. Okay, yang keenam, kulit terlalu berminyak. Bila kita hilang, kulit kita tu hilang kelembapan, ia akan menghasilkan lebih banyak minyak sebagai tindak balas. Okay. Yang ketujuh, kulit mudah gatal. Yang ke-8, sensitif kepada cuaca. Cuaca panas ke, cuaca sejuk, berangin ataupun berekon akan membuat kulit kita cepat meragam. Yang ke-9, kulit kusam. Okay, tak bermaya. Lepas tu, walaupun kita dah cukup tidur, tapi tetap kusam. Yang ke-10, luka dan jerawat tu lambat sembuh.
cara-cara untuk membantu memulihkan skin barrier ni ya. Cara yang pertama adalah gunakan pencuci muka yang lembut. Dia akan pilih pH seimbang dan bebas bahan yang mengiritasikan kulit kita. Yang kedua, pakai pelembab setiap hari untuk menguatkan lapisan perlindungan kulit kita. Yang ketiga, kurangkan scrub berlebihan. Bila kita exfoliate kita punya kulit yang berlebihan macam hari-hari kan, kita akan rosakkan lapisan kulit tu lah. So kalau boleh exfoliate tu lebih kurang 2 atau 3 kali seminggu je dah cukup. Okay, yang keempat adalah minum air secukupnya. Yang kelima, jangan lupa pakai SPF untuk melindungi daripada UVA atau UVB ya. Okay, yang keenam, rehat secukupnya. Bukan nak kurus je, kita kena tidur cukup. Tapi nak kulit cantik pun kena tidur cukup. Okey. Okay, next kita pergi kepada kenapa kita nak DIY skincare. Okay, so setiap orang memiliki kulit yang berbeza, unik. Ada yang lain orang, lain jenis kulit dia. So kita punya rutin pun kena personalize. Okay, setiap kulit berbeza, ada yang kulit kering. Bila kulit kering ni memerlukan kelembapan mendalam dan nutrisi yang berpanjangan. Kalau yang kulit berminyak, dia perlu kawalan minyak tu supaya dia tak sumbat kita punya pori-pori. Okay, yang ketiga adalah kulit sensitif. So dia terlalu kulit yang ni memerlukan bahan yang lembut dan menenangkan dan melindungi. Dia tak boleh nak terima yang bahan aktif yang terlalu tinggi. Okay. Kulit matang pula perlukan sokongan anti penuaan untuk kekalkan keanjalan dan kegebuan. Okay. Lepas tu untuk mengurangkan garis-garis halus di mata. Okay. Yang keempat adalah kulit kusam. Okay, yang ni perlukan revitalisasi untuk mencerah dan mengembalikan sinar semula jadi. Yang terakhir adalah kulit berjerawat. Okay, memerlukan bahan yang membersih, menenangkan dan seimbangkan kulit. Okay, sebelum saya mulakan DIY skincare ni, saya nak perkenalkan dulu 3 rangkaian utama di Forever Living. Okay, yang pertama adalah Logic by Forever. Dia ada 3 step je, ada cleanser, ada aloe essence, ada soothing gel moisturizer. Okay, untuk Infinite pula, yang ni untuk anti-aging. Kulit yang more kepada 30-an, nanti kita akan lebih lanjut. Cuma ni yang nak untuk perkenalkan lah. Dia ada hydrating cleanser, firming serum, restoring cream dan juga yang belah kanan adalah targeted. Okay, replenish skin oil, ada aloe biocellulose mask, ada tightening mask powder, ada awakening eye cream, renewing skin cream. Lepas tu ada refining gel mask. Yang ni untuk spesifik untuk bahagian mana dalam di kulit kita yang ada bermasalah lah. Okay. Lepas tu yang paling bawah tu ada 2 facial mix yang baru launch awal tahun ni. Ada vitamin C dan Bokuchol. Okay, yang tu kita akan dedahkan lebih lanjut lagi nanti. Okay. Sekarang kita nak kenali dulu jenis kulit kita. Jenis kulit kita dan skincare yang sesuai untuk skincare yang saya nyatakan tadilah. Okey, nombor 1, kulit tu kombinasi. Jenis kombinasi dia kering, selalunya bahagian pipi kering. Lepas tu bahagian T-zone dia berminyak. Kalau ni dia klik biru lah. Okey. Lepas tu nombor 2, kulit berminyak. Kulit berminyak ni macam pori-pori besar, kulit nampak berkilat, lepas tu mudah berjerawat lah.
Okay, bila dah tersumbat, ada yang tersumbat, minyak akan banyak keluar lah. So yang ni, kalau ya, klik biru lah, pilih biru ya. Lepas tu kulit normal dia tak kering, dia tak berminyak. Dan lagi kulit kering. Kalau kulit kering dia akan kusam selalunya, kasar, mengelupas, ada garis halus. Yang ni kalau fokus keseimbangan kulit, klik biru. Kalau fokus kepada kulit penuaan, anti penuaan, klik simbol infinity. Okay, lepas tu kalau anda ada garis halus dan kedutan yang ketara, boleh pilih ya, kalau ya, klik infinity, atau tidak, klik warna biru circle tu. Lepas tu adakah anda berumur 30 tahun ke atas? Samalah macam tanda tu. Kalau anda banyak biru, maknanya kalau jawapan anda banyak ya, anda disarankan mengambil skincare logik. Kalau banyak infinite, simbol infinite, maknanya anda lebih kepada infinite by forever. Okey. Sekarang, next slide. Okey, kita Cik Una akan kongsikan tentang logik by forever. Okey, rangkaian penjagaan kulit harian yang diformulasikan dengan bahan semula jadi premium, diperkayakan dengan aloe vera botanical, terpilih untuk membersih, mengimbangi dan melembapkan kulit dengan lembut. Dia ada 3 botol je, 2 tiub, 1 botol. Macam ni. Sama macam gambar lah, Cik Una pun pakai juga. Okey, dia adalah 96% bahan semula jadi dalam ni. Lepas tu dia punya bahan utama adalah aloe vera barbadensis Miller. Kalau tengok dalam ingredient, memang aloe tu ingredient yang pertama. Lepas tu dia adalah vegan tanpa pewangi tambahan, sesuai untuk kulit yang sensitif dan semua jenis kulit. Okey, dia bersifat membersih, seimbang dan melembapkan dan membantu menguatkan skin barrier ya, sesuai untuk semua jenis kulit. Dan formulanya banyak kepada botanical lah, dan untuk kulit akan jadi lebih sihat, berseri dan awet muda. Okey, jom kita lihat satu persatu produk rangkaian Logik by Forever dan bagaimana setiap produk ni berfungsi untuk membantu kulit anda kelihatan lebih sihat dan berseri. Okey, kita mulakan dengan step yang pertama, Aloe Gel Cleanser. Okey ya, berfungsi untuk membersihkan kotoran. Lepas tu akan membersihkan minyak yang berlebihan. Cleanser ni juga boleh buat sebagai makeup remover dan pencemaran yang terkumpul pada kulit tu tanpa menghilangkan kelembapan semula jadi kulit. Okey. So, dia punya bahan utama bahan utama seperti yang saya dah mention sebelum ni, dia ada gel aloe vera, diformulasikan untuk memberikan kelembapan dan menyokong kulit yang sihat dan berseri. Ada juga ester jojoba terhidrolisis. Okey, yang ni untuk bila dah cuci, still akan mengekalkan kelembapan kulit tu dan membantu untuk menyokong lapisan skin barrier tadi untuk kekal lembap lah. Okey, lepas tu ada juga ekstrak buah kurma padang pasir, kaya dengan vitamin dan mineral, membantu meningkatkan kelembapan kulit. Dan juga adalah berasaskan gel. Sebab tu dia sesuai untuk orang yang ada kombinasi normal dan berminyak ya. Cara penggunaan dia, just picit dan keluarkan dalam saiz 10 sen. Okey, gunakan waktu pagi dengan malam untuk membersihkan kulit daripada kotoran dan minyak serta solekkan. Lepas tu bilas je dengan air suam, and then lengkapkan rutin dengan next dia adalah aloe essence dan produk penjagaan kulit forever pilihan anda.
Okay, next kita ke balancing aloe essence. Okay, yang ni adalah mengembalikan essence ni membantu untuk mengembalikan kelembapan kulit selepas proses pembersihan. Okey, menenangkan kembali pH tadi bila dah dicuci dan menyediakan kulit untuk menerima manfaat daripada pelembap dengan lebih baik. Okey, diperkayakan dengan aloe vera. Okey, kita tengok dia punya bahan utama dia aloe vera juga untuk kekalkan kelembapan, menenangkan dan membantu kulit kekal lembut serta anjal. Okay, ada juga ekstrak timun, yang ni untuk cooling lah, menyejukkan, menyegarkan kulit dan mengurangkan sensasi rasa panas. Ada juga niacinamide, kan sekarang popular dengan niacinamide kan. So, ia adalah untuk membantu menguatkan skin barrier, memperbaiki tekstur kulit dan menjadikan kulit lebih sekata. Okey, yang keempat, yang ni bahan utama dia ya, ekstrak teh hijau kaya dengan antioksidan yang membantu untuk melindungi kulit daripada radikal bebas dan tekanan persekitaran. Okey, sekarang kita ni saiz dia. Nak tahu saiz Logic ni dia travel friendly tau. So saiz dia kurang daripada 100 ml. So boleh bawa naik flight. Okay, cara penggunaan je, just picit dia punya ni, dia punya penutup ni dan titiskan dalam 2-3 ataupun 5 titis kalau muka lebar kan. Boleh titis letak kat tapak tangan and then sapukan tepuk dekat muka. Ataupun boleh juga pakai cotton pad tu, letak kat cotton pad dan tap lah dekat kulit. Okay, lepas tu biarkan dia meresap sekejap and then kita akan pergi ke step yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah soothing gel moisturizer. Soothing moisturizer ni dia adalah pelembap lah. Lepas toner tadi kita lembapkan kulit untuk bagi rasa nyaman pada kulit tu, membantu mengunci kelembapan dan menempelkan kulit yang lembut, seimbang dan bercahaya, glowing ya. Okey, bahan utama dia aloe vera juga. Memang kita punya produk memang pure aloe vera lah. Memberikan kelembapan, menenangkan kulit yang kering, sensitif serta menguatkan skin barrier. Ada juga niacinamide tadi, vitamin B3 untuk mengekalkan kelembapan, memperbaiki tekstur kulit dan membantu mencerahkan serta meratakan tona kulit kita. Ada juga yang ni antioksidan ya, kaya dengan antioksidan, ekstrak buah delima untuk melembabkan kulit dan menyokong kulit kelihatan sihat dan seimbang serta glowing. Okey, yang keempat adalah ekstrak biji boba. Yang ni terkenal alternatif collagen semula jadi yang membantu melindungi kulit daripada tekanan oksidatif dan penuaan pramatang. Okay, cara penggunaannya saiz sama juga 10 sen je jimat. Kita tak perlu pakai banyak. Lepas dah cuci tadi pakai essence and then biarkan berapa minit untuk essence tu meresap and then titis ni dalam 10 sen, tepuk sapu atau sapu slow-slow ke atas ya. Tepuk pelan-pelan wajah dengan leher. Okay, biarkan dia meresap. Gunakan pagi dan malam untuk hasil yang optimum lah. Okey. Next, yang ni adalah mix and match untuk booster kulit. Selain daripada kita pakai Logic tu, kita boleh add targeted skincare ni diselitkan di dalam rangkaian Logic tadi. Okey, kita ada Aloe Bio Cellulose Mask untuk instant glow dan hydration. Yang ni dia penyerapan tu dia pantas lah dalam kulit. Dia jenis dia pakai fiber tau, dia bukan pakai kertas tapi fiber yang boleh recycle, digunakan sebagai recycling lah. Okey,
kulit akan lebih segar dan berseri serta merta. Okey, pakai 20 minit je dah cukup. Okey. Yang kedua adalah refining gel mask. Yang ni dia overnight. You boleh pakai malam sampai besok pagi and then just cuci je untuk besok. Yang ni untuk menyuburkan kulit ketika tidur. Yang ni untuk repairing jugalah, memberikan kulit nampak lebih halus dan muda. Formula dia pun ringan tanpa rasa berminyak. Okey. Yang ketiga, replenish skin oil. Yang ni untuk bila kita dah pakai pelembap, kita pakai ni untuk kuncikan kita punya kelembapan kulit tu. Untuk membantu untuk melembutkan kulit yang kering dan menganjarkan kulit. Okey. Cara penggunaan dia, titiskan je lah selepas essence tu. Ataupun campurkan ataupun selepas kita pakai soothing gel moisturizer. Okey, untuk yang ni, yang keempat ni adalah awakening eye cream. Yang ni untuk spesifik bawah mata lah. Okey, untuk mengurangkan penampilan garis halus. Okey, yang ada kat tepi ni kadang-kadang kita ada crow feet kan. Kita sapu kat sini, dab. Ataupun sapu titik di sini, dot-dot. Dan kita sapu perlahan lah. Okay, untuk menyokong kulit sekitar mata tu jadi lebih lembab. Yang pandai eye tu boleh pakai eye cream ni. Okay. Yang bawah sekali adalah aloe bio cellulose mask. Yang ni boleh pakai 1 hingga 2 kali seminggu. Tak perlu pakai hari-hari. Okay, next. Yang ni adalah additional. Yang ni produk kita baru launch, iaitu facial mix dari Forever Living. Satu adalah vitamin C dan satu lagi adalah Bokuchol. Satu pakai malam, vitamin C pakai malam. Vitamin C pakai siang, Bokuchol pakai malam sebab dia nak repairing kan. Dia adalah pengganti kepada retinol. Retinol tu dia terlalu active ingredient yang terlalu kuat untuk kulit kita. So yang ni dia sikit dia tak siapa yang ada masalah sensitive skin ke, yang ni elok untuk anda lah. Okay, next. Yang ni serum. Okay, ni lanjutlah tentang manfaat vitamin C ni. Okay, dia ada 3 bahan. So 3 bahan ni ada manfaat dia. So saya skip yang manfaat yang ni. Kita terus pergi ke bahan-bahan dia. So dia ada 6% tetrahexyldecyl sorbate. Yang ni vitamin C lah. 6% je dah mencukupi untuk kulit kita. Okay, ia membantu mencerahkan kulit, membantu mengurangkan kesan pigmentasi, menyokong penghasilan kolagen dan juga menjadikan kulit lebih berseri. So lagi ingredient yang utama tu adalah aloe vera untuk menenangkan kulit dan kekalkan hidrasi kulit kita lah. Dan ketiga adalah hydrolyzed jojoba ester. Yang ni untuk membantu mengekalkan kelembapan kulit. Okay. Next, kita ada Bokuchol facial mix. Yang ni dia punya ingredient Bokuchol tu 1% dia dah mencukupi. So manfaat dia adalah untuk membantu mengurangkan tanda penuaan. Okay, next dia membantu kulit nampak lebih tegang. Okay, dan membantu memperbaiki tekstur kulit. Tekstur kulit tu macam-macam, ada lekuk luka jerawat, bekas jerawat yang lama tu kan. Dia akan perbaiki tekstur kulit kita untuk jadi pudar sikit lah atau dia naikkan sikit supaya tak berlekuk sangat dan lembut untuk kulit sensitif. Yang kedua adalah stabilize aloe vera gel untuk menenangkan kulit, melembabkan dan memberi hidrasi sepanjang malam, menyokong kulit kelihatan sihat dan bahan utama yang ketiga adalah hydrolyzed jojoba ester. Okay, sama juga macam vitamin C tadi, ia membantu mengekalkan lapisan kelembapan semula jadi kulit. Dia menguatkan skin barrier, membantu kulit kekal lembut
dan selesa. Yang ni lebih kepada renewal lah, dia lebih elok disarankan pakai waktu malam. Okey, ni rutin dia. Rutin pagi boleh pakai cleanser tadi. Cleanser daripada Logic. Lepas tu pakai toner. And then pakai vitamin C. Vitamin C and then boleh terus pakai moisturizer. Kalau siang kita pakai sunscreen lah untuk protect kulit kita daripada UVA dengan UVB. Okay, rutin malam kita pakai cleanser juga. Next toner, essence, toner atau essence. Yang ketiga kita pakai Bokuchol. Pakai dia pump 1 atau 2 and then dab kat kulit. Dan step yang keempat adalah moisturizer. Okay. Next. Yang ni adalah pilihan lah, sama ada you nak guna terus Logic Skincare. Yang ni step dia daytime dengan nighttime, pagi dan malam. Ataupun you boleh mix dengan produk skincare yang lain seperti pertama kita pakai cleanser, step kedua essence, lepas tu pakai vitamin C, and then kita boleh juga pakai serum firming serum daripada Infinite, and then kita moisturizer. Malam nak pakai, kan selalu kalau malam pembersihan muka tu nak lebih sikit kan, so kita pakai Infinite cleanser hydrating, lepas tu kita pakai essence, lepas tu untuk repairing kita pakai firming serum dengan Bokuchol, and then kita lock balik kita punya kelembapan tu dengan moisturizer, and then nak repairing lagi kita pakai facial oil, replenishing oil. Okay, next. Okay, yang ni apa kata pengguna. Okay, yang menggunakan yang ni memang dia guna set Logic, lepas tu dia add on targeted facial mix vitamin C dan Bokuchol. Okay, boleh nampak kat sini. Nak saya baca ke? Boleh baca tak? Okay, UOS dah try ke set Logic baru tu? Rugi UOS tak try. Dulu tak percaya ni. Minggu lepas ada 3 orang tegur, kulit nampak tegang, cerah. Lepas tu baru perasan lubang bekas jerawat yang saya cakap tadi, dia membaiki tekstur kulit. Bekas jerawat batu tu dah tak berapa nak besar dah. Okay, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Happy ya, last week customer dia tegur, Kak Nana pakai produk apa? Nak tahu Kak Nana ni dah 2 tahun lagi nak 60 ya. Kulit dia memang nampak perubahan lah. Okay. Next, daripada testimoni daripada Cik Rozia dari Selangor. Yang ni dia hanya pakai pencuci sebab umur dia dah 50 ke atas. Dia pakai pencuci Infinite sebab untuk anti-aging kan, ada garis-garis halus. And then dia pakai moisturizer daripada Logic. Toner pula, toner dia tak pakai toner essence tu, tapi dia pakai Elufers sebagai toner lah. Okay, bila cuci tu dia kulit dia tak kering, and then selalunya kalau dia pakai brand X, bila pakai moisturizer, lepas pakai tu selalunya ada setengah orang dia akan pedih mata tau, lepas tu mata akan berair. Siapa yang ada pengalaman macam ni? Yang ni dia memang jenis Cik Rozia ni memang jenis tak make up, so dia memang amalkan totally skincare sahaja. Okay. Next, semua mesti nak tahu kan harga produk Logic by Forever ni. Okay, setiap satunya harga yang sama, RM109. Dan ml dia kalau tengok cleanser ni ml dia adalah 88 ml, essence adalah 73 ml, dan moisturizer adalah 59 ml. Okey,
produk ini adalah sangat travel friendly. Mbak kata saya sebelum ni awal-awal produk talk tadi, dia memang boleh bawa dalam kita punya bag lah untuk naik ke flight. So tak adalah masalah kena rampas kita punya produk Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah perkongsian Cik Una untuk sesi produk Talk Skincare Logic by Forever hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan membantu anda lebih memahami kepentingan penjagaan kulit, menjaga skin barrier serta memilih rutin skincare yang sesuai mengikut keperluan masing-masing. Okay, ingat kulit yang sihat tak memerlukan rutin yang rumit. Hanya perlu memilih produk yang tepat dan mengamalkan secara konsisten. Sekiranya anda ingin mengetahui produk yang paling sesuai dengan kulit anda, boleh dapatkan konsultasi daripada leader ataupun yang memperkenalkan anda dalam Forever ini. InsyaAllah Cik Una juga boleh membantu, boleh hubungi Cik Una juga. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa bersama Cik Una dalam FMA Campus, Product Talk Skincare by Forever Living. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod FMA Campus yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian tentang kesihatan kulit dan produk skincare Forever Living yang lain. Okey, saya Cik Una mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi untuk next session Product Talk Skincare.